subscribe. Bilang. Bodoh. Senang. Okay. Lama dia sikit. Bising-bising lah sikit. Hai. Bye. Jalan dulu. Bye-bye. Nak jumpa ni. Nak jumpa ni. Ustaz. Ustaz. Hai. Masuk YouTube lah. Nak cakap banyak-banyak. Yeay. Jalan-jalan. So hari ni kita orang dah sampai kat Asia Camp. So inilah keadaan. Kalau kami pun tak ada duit pun telan lah. Bila sampai sini kat ini paling betul. Aku sampai sini aku tengok dia orang ni tak ada. Betul tak? Profile. Kami profile okey. Aku sampai sini tu cikgu. Profile satu tawatu. Tak lagi satu kat ini. Baiklah kecil kan. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We can watch the stars dance from the moon. Fall asleep to the sea. With you right by. Ada Syah. Nampak tu. Ikan. Dia takut dah masuk dengan lagi. Tolak asal buat dulu kau siap-siap. So ini adalah asrama. Bukan asrama, tempat penginapan lah. So kita orang semua dah macam ni guys. Mana satu yang kosong? Ada bilik je. Ada bilik. Tak ada bilik pula. Ada bilik. Sebagainya ada. Duduk bawah lah kot. Kalau ni dia tak boleh nak berjalan ke atas kan. Saya orang kat bawah. Okey. Kakak tak ada bilik. Flight delay. Apa perasaan? Aduh, saya kecewa sangat. Di mana saya nak salin baju, nak mandi semua, saya tak ada bilik. Kasihanilah kami. Kami tak ada bilik. Kami tak ada bilik tak apa. Belang sangat Lena. Kami tak ada bilik tak apa. Bentang kat sini pun Lena. Janji. So sekarang ni semua orang tengah cari bilik untuk masuk ke dalam. Tapi masalahnya bilik tak cukup. Jadi semua orang tengah menyelesaikan masalah. Nampak? Luggage is everywhere. Semua orang tengah cari bilik untuk masuk. Tetapi masalahnya tak ada. Okay, ini adalah tandas. Ada 2 tandas. Kita boleh guna. Kita semua dah ni. Okey, yang tak ada. Siapa yang tak ada? Mak sini. Mak sini. So, kita orang masih menyelesaikan masalah. Tak ada bilik lagi. See? Belum baik saja dah masam-masam. Semua dah masam-masam. Perfume. Krim-krim pun dah hilang. Dah memang hilang dah. Tengok kat belakang tu masih lagi. So, kita turun bawah dulu lah. Ha, adik. Sembang cik. Sembang cik kak. Walau awan.
Apa tu? Sampah. Dah sudah cepat dah tu. Fikri, cepat. So, itulah kawasan. Kita akan buat aktiviti. Dah mula sampai ke apa? Petang ini, untuk aktiviti kita petang ini, kita akan buat water confidence. Selepas water confidence, kita akan berakit ke seberang sana dan patah balik ke sini. Semua kena naik ke? Tanya betul-betul betul-betul. Saya betul. Berapa orang yang tidak pandai berenang kat dalam? Betul, jujur. Betul. Berapa dalam? Berapa meter dalam air? Kita dengar lebih kurang dalam 25 kaki. Allah, tenggelam lah. Kita makan. Dan kita makan. Yang kadang-kadang abaikan, yang untuk mudah kerja sahaja. Kan tak boleh ikat sekarang. Dan nak ikat 1, 2, 3. Apa tu? Dia macam ni. Macam ni atau macam ni? Semula. Cantik. Dia punya ni kat sana. Kita nak ambil. Baik, lagi satu. Berat tak usulnya. Gigih ya, semua orang sedang mengikat, mengulangi semula pelajaran yang telah dibelajar. Nampak Cikgu Mazli pun turut serta. Ini kan boleh. Betul Bukan ikat mati. Do you know when it call love, when to become one, and we felt Okay guys, macam mana perasaan Ain? Tak ada? Allah, lompo-lompo lah. Paling berusaha guys. Kat surga, birthday girl. Apa ni birthday girl kena ikat-ikat rakit ni? Tangan dah luka. Ha? Ya ke? Nak potong kek. Claim. like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. It feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like a paradise. Do you know when it call love, when to Ulang. Alah, kau janganlah. Dia dah suka macam. Guys, semua orang sudah memakai dalam jaket. Kita lagi berperang. Ya, berperang dalam air. Lagi berperang kan? Semangat dah, semangat. Doakan saya selamat naik. Semangat. Tambah tenaga. Pilih ambil lah. Semangat. Orang sempat je. it feels like Semangat. So, hari kita akan berakit, berenang. So, it feels like paradise. video je. Hai, jom kita terjun. Ya. Tasik mana? Tasik mana? Apa nama tasik? Tasik biru. Oh, macam-macam tasik Jangan lupa like and subscribe. Tekan ting. Okay. Aku berapa?
Lepaskan diri tidak boleh lepas. Rizal. Sebab dia yang hijau ni dia boleh menampung lebih kurang 80 km, 80 kiloliter ataupun lebih kurang berat 120 kg. Yang orange boleh menampung berat 60 kiloliter ataupun berat lebih kurang dalam 20 ke 80 kg. Lebih kurang. Kalau terlebih berat pakai orange. Pakai warna orange tapi berat 90. Jangan Kita ambil video, kita nak ambil gambar. Orang pemuda dia nampak muka yang pendek. pegang sini, pegang tiang ni. Okey, turun, boleh turun. Jangan pijak tu. Turun masuk air. Masuk air. Tak dalam. Boleh tak dalam. Sakinah, you can do it. 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 It's like we've always known, but it's Dia kalau dah pakai ni tak ada fikir dua kali lah. Before masuk ke dalam tasik. Takut. Takut. Geramnya. Semangat. Ting subscribe. Takut. Semua orang tengah tunggu giliran untuk masuk ke dalam air. Ada pasir je. So sekarang kita tengah berenang dekat sini. Sikit lagi. Siapa dia? Sikit lagi. Main. Sikit lagi. Tolak lagi. Sikit lagi. Lambai. Berjaya. Kami orang-orang yang sakit. Pemerhati. Okey, memeriahkan. Puan Fatma, apa perasaan? Alhamdulillah. Masih selamat. InsyaAllah kalau 10 kali buat cantik. Mantap. Best after. Oh, best gila. Okey. Best sangat. Best gila. Ting. Best tapi takut. Melangkah saja macam Spiderman. Spiderman pun dia main. Semua dah basah lencun dah guys. Kalau macam tu. Boleh cek tengah lah.
satu kali. So 6 orang akan yang sama lah. Oh, betul, ini yang sama. Satu barisan ni tinggal sama, barisan satu tinggal sama. Stem. Tapi yang tu pegang tangan. Kita tak akan pakai tangan, kita akan gunakan yang ni. Kita kena laras. Dah, lagi.
macam ni kan kotor juga. Kak Zaira, tak payahlah. Lagi masuk dalam. Dia panas, dia akan meletup. So kalau boleh telur ni buat tebal dan padat. Betul-betul padat dan kreatifnya grup ni. Boleh tahu mana rembat. Laut. Ni benda lah ni terbalikkan. Apa nanti kita balik Terbalikkan. Macam nak bagi warna ada tone lah. Tone color. Macam dah maju. Bos. Modal lah sikit. Sana okey. Okey. Number one. Sejuk eh. Wow. Dia dah ambil tak cik tak tiru. Apa itu? Rewel. Kejap siawak dengan muka. Jangan nak. Betul agak bakul lah sini. Oh my god. Buat lagi sekali tak? Buat lagi sekali. Buat. Jangan. Selamat mengantin semoga. Lambat ni. Okey. Semua akan ini. Cafe. Kemudian elemen semula jadi yang kita ambil daripada pokok kelapa. Jadi kita nak ada rasa macam natural. Teh dan bunga. Kasiak. Okey, siap bunga raya kan? Bunga raya. Betul. Kemudian kami ada kentang yang telah dimasak dengan garam di dalam tanah. Boleh rasa Apa namanya tadi? apa namanya? Yang ni coconut tea. Coconut. Kemudian yang ni mutiara emas. Bahasa Melayu pula. Menu simple, rasa juara. Gitu. Matang sebelah ni. Potato kita dibakar dengan menggunakan selut. Okey. Lepas tu alami lah kan? Ya, betul lah tu. Kan? Saya setuju lah tu. Jadi dibakar selama 30 minit. Okey. Masak cantik. Kita ada 3 biji telur. Ada masak, ada suku masak. Boleh jalan. Mana teropek? Silakan. Oh, okey. Panggilan terakhir. Kat sini tengok duduk. Saya cerita. Okey. Abang dulu. Sebab bila kita buat dalam proses macam ni, suka tak suka, yang nak kena cari kayu api satu, yang nak kena balut tanah satu, tak kira lagi yang nak kena jaga api kan. Lepas tu yang rewang buat hiasan. Sebab jarak sebenarnya.